Ha, satu hari, satu menu. Let's go. Hai dan Assalamualaikum. Hari ni kita nak review burger kita yang menggamit memori lah. Sebab kita dah start buat burger ni dari 5 tahun yang lepas. Dah tahu burger apa? Ini adalah burger ayam crispy kita. Yang paling banyak sekali kita jual dalam satu hari adalah burger ayam crispy. Almost 80 ke 100 biji burger ayam crispy satu hari. Tanya kenapa boleh jual macam tu banyak? Tengok sendirilah Tengok sendiri presentation burger kita. Ayam kita besar, roti kita lembut, sayur kita tak kedekut, sos juga kita tak kedekut. Tapi untuk korang yang tak suka sos banyak, jangan risau, boleh request kalau tak ada sos banyak. Yang ni aku sendiri pun tak suka sos banyak, cuma hari ni aku nak mengaburi mata korang, aku letak sos banyak. So dalam burger ni ada ayam crispy kita yang besar ni, dan rasa dia sikit spicy. Mungkin dalam 5/10. Fresh lettuce, fresh onion. Tu sos kita pakai 3 jenis. Chili sauce, mayonnaise, cheese sauce. Momennya aku akan tunjuk suapan burger yang pertama. Ayam crispy kat sini, kalau korang beli ayam, wajib akan terkeluar daripada roti ni. Menunjukkan betapa besarnya kita punya ayam crispy. Makan ayam dulu. Nice. Panas, juicy, sedap. Sepanjang 5 tahun aku berniaga kat sini, sebenarnya burger ni dah berevolusi. Yang pertama kali kita buat lain. Sampai sekarang tahap kita dah upgrade dan kita dah dapat satu resepi yang kita tak akan tukar lagi dah. Kalau korang nak rasa burger ayam crispy yang besar, sedap, makan panas-panas macam ni, korang boleh datang ke kedai aku, Chompin, Chompin. Jumpa nanti. Assalamualaikum. Chompin.